Hai, dia say di sini. Okey, semalam di Kongres DAP, Setiausaha Agung DAP, Saudara Anthony Locke ada mengusulkan yang tempoh had seseorang PM itu tidak boleh melebihi 10 tahun. Wow. Saya bersetuju, tuan-tuan. Ini satu saranan yang cukup hebat. Dan saya juga ada membaca dalam blog, dalam artikel, PMX sendiri mengatakan beliau bersetuju dengan saranan DAP ini, yang mengatakan tempoh had seseorang PM hanya boleh 10 tahun. Sekiranya lebih macam 22 tahun, ini akan memudaratkan negara. Ya, kalau kita lihat trend seseorang Perdana Menteri ataupun Presiden di luar negara, terutamanya di USA, hanya 10 tahun saja. Okey, 5 tahun pertama, lepas tu berkempen kembali, lepas tu kalau menang teruskan. Begitu juga di Indonesia, tempoh presiden hanya 2 penggal. Dan ada lagi lah beberapa negara yang mengikut langkah yang sama. Kerana apa? Kalau jangka masa pemerintahan ini diberikan tanpa had, kita telah melihat bagaimana pemerintahan yang lama ini menjadi kuku besi, menjadi diktator, seperti di Filipina masa Ferdinand Marcos, Presiden Soeharto. Apa yang berlaku kerana lebih panjang pemerintahan itu, lebih macam-macam yang akan berlaku. Dari segi satu lagi, dari segi rasuah, pemimpin yang sama akan membuat keputusan di peringkat yang bawah, kerana yang atas itu ialah pemimpin dia. Sebagai contoh, Datuk Tun Mahathir, 22 tahun, tuan-tuan, dia memerintah cukup lama. Dan sekarang ini kita telah melihat kemudaratan yang dibuat oleh pimpinan beliau. Kerana 22 tahun, tuan-tuan. Okeylah, bagi saya memanglah dia nak buat dalam masa yang panjang itu, kita boleh buat macam-macam. Tetapi adakah lebih baik dalam masa 10 tahun itu dia seorang Perdana Menteri ataupun Presiden, dia bekerja dalam konteks 10 tahun untuk dia membawa negara yang dia pimpin itu menjadi negara yang hebat. Kerana apa? Kalau lebih lama lagi, mungkin ada pemimpin-pemimpin yang di bawah ini yang mempunyai idea-idea yang lebih hebat. Dan mereka ini ibarat pelapis. Itu yang saya nak cakap dekat sini. Perdana Menteri yang dipilih, maknanya dalam 10 tahun itu dia akan menyediakan, orang kata apa? Menyediakan pemimpin yang orang kata apa? Dibentuk, pemimpin yang di-train lah untuk menjadi pengganti. Ini apa yang kita lihat di Singapura lah. Di Singapura, tuan-tuan, tempoh pemerintahan seseorang orang kata apa, Perdana Menteri mereka, saya tak salah saya, hampir 20 tahun kot, 20 tahun. Tetapi pemimpin itu mesti berumur 50 tahun. Jadi kalau dia boleh pergi 20 tahun, maknanya itu masa yang cukup hebat lah. 50 ke 70, ada 20 tahun. Dan umur itu agak sesuai, satu umur yang matang. Kalau tuan-tuan tengok Perdana Menteri di Singapura yang baru ini, dia baru umur 50 lebih. Heng Seng Leong, maknanya dia juga pada umur 50 lebih. Singapura ini, tuan-tuan, dia apabila seorang Perdana Menteri dipilih, dia akan ada orang yang di bawah ini yang akan dibentuk sebagai pengganti. Maknanya proses penggantian Perdana Menteri itu menjadi satu yang kesinambungan. Ini yang saya rasa. Tapi bukan maknanya apabila Perdana Menteri itu dah habis, dia nak suruh Perdana Menteri baru buat pula. Macam Mahathir. Mahathir bila dia turun, dapat kat Pak Lah tak ikut cakap dia taruh Pak Lah.
kan. Lepas tu sama juga bagi dekat Najib. Najib pula tak ikut cakap dia, tuan-tuan. Dia sudah angin, dia sudah lawan Najib. Apa jadi pada Najib? Najib jatuh. Dan dia jadi lagi sekali Perdana Menteri 22 bulan. Sampai sekarang dia duk kacau lagi, tuan-tuan. Bagi saya lah, kita ni apabila habis term Perdana Menteri, sudah-sudahlah. Tak payahlah kita nak mengganggu pimpinan yang baru. Beri ke mereka kebebasan. Mereka sendiri ada perancangan yang mereka nak buat. Buah pemikiran mereka lebih hebat daripada kita. Kita harus akur yang pemimpin ini datang dan pergi, silih berganti. Maknanya beri kebebasan. Ini yang saya nampak lah. Had 10 tahun ini adalah satu langkah yang terbaik. Langkah yang terbaik maksud saya adalah dalam masa 10 tahun ini, seseorang Perdana Menteri dia ada masa yang bagi saya cukup, tak pendek, tak lama. Tetapi dekat Malaysia ni agak susah, tuan-tuan. Kawan tu dah jadi Perdana Menteri, lagi mereka duk kacau, lagi mereka nak tebuk atap. Tak habis-habis, tuan-tuan. Ini berlaku di Malaysia. Sepatutnya apabila seseorang itu parti itu telah memenangi pilihan raya, biarlah mereka buat kerja dalam masa tempoh yang diberikan. Kalau tak membuat menyenangkan rakyat, pilihan raya yang akan datang tukar mereka. Tapi di Malaysia ini lain, tuan-tuan. Di Malaysia ini tak habis-habis nak tebuk atap. Tapi baru-baru ni agak kendur lah, tuan-tuan. Saya dah melihat semenjak Mail Sakau, Ismail Sabri ni dilibatkan dengan kes 170 juta, dijumpai di safe house beliau. Dan baru-baru ini akaun beliau telah dibekukan, dan nilai akaun itu hampir 9 juta. Dan sekarang ni beliau masih lagi dipanggil untuk memberi keterangan, tuan-tuan. Dan ini sikit sebanyak menyebabkan pimpinan pembangkang yang sebelum ini bersama beliau juga menjadi gusar. Risau, tuan-tuan. Risau, siapa tak risau? Duk makan dekat kedai mamak, duk makan kat kedai kedai daun pisang, buat reunion. Mereka ini mungkin akan berada di dalam radar SPRM. Jadi isu nak mendebuk atap, isu nak menukar kerajaan semenjak kes ini dibongkarkan oleh SPRM, saya nampak agak kendur, agak tidak menjadi orang kata apa, mainan pembangkang lagi lah. Dan semalam saya difahamkan Datuk Fazilah TPM telah menerima permohonan peruntukan daripada PN untuk mendapat peruntukan pembangkang. Cai. Tidaklah, jangan sombong. Kita ni nak jadi ahli parlimen, kalau tak ada peruntukan, problem, tuan-tuan. Baik kita bawa Grab. Kita nak membantu rakyat. Jangan kita terlalu ego. Ego maksud dia apa? Ego lah, kan? Aku tak perlu peruntukan. Aku nak lawan kerajaan. Tak ke mana pun, tuan-tuan. Jadi berbalik kepada isu tempoh had Perdana Menteri 10 tahun ini, bagi saya ini adalah satu langkah yang bijak dan perlu diperhalusi oleh PMX, dan benda ini akan harus dibawa ke parlimen. Parlimen pula, seronok cakap macam tu. Untuk mendapat undian 2/3, 2/3, tuan-tuan. Kerana ini ia adalah melibatkan berlembagaan, dan ini perlu dipersetujui oleh semua ketua-ketua parti, ketua-ketua parti di dalam kerajaan madani, sebelum rang undang-undang perlembagaan ini dibawa ke parlimen untuk mendapat undi 2/3. Tapi kalau ikut di atas kertas, akan dapat 2/3, seperti yang berlaku
pada RUU Perlembagaan Pindaan 2025. Jadi 10 tahun is the best. 10 tahun itu buatlah kerja betul-betul, fokus untuk membantu negara. Terbaik kerajaan Madani.